Makcik di sebelah kanan kita ni berasal daripada Batu Pahat, di mana anak bongsu dia ni sebelum ni bekerja kilang. Pada 29 hari bulan 9, anak dia ni dibawa oleh seorang rakan. Kita percaya bahawa ejen lah. Ejen ni dikenali nama nickname dia sebagai Tiger. Kata kat dia ada peluang untuk bekerja di Singapura. Orang Johor ni kalau kerja di Singapura ni benda biasa lah. So dia pun tidak mengesyaki sesuatu yang pelik. Tetapi yang pastinya anaknya sekarang ni berada di lokasi berdekatan dengan si Hanoville di Cambodia. Menurut anak dia, terdapat sekitar 20 orang lagi lelaki berbangsa Melayu di tempat yang sama. Dia betul-betul nak bantu mak bapak dia. Ikut kawan yang kata boleh bekerja lebih dapat duitnya. Tak sangka bila dapat tahu yang anak ni tak ada dekat Singapura. Lepas tu dia cakap minta tolong, cakap cari MHO, minta tolong dengan MHO, tolong bawa dia balik. Dia dah takut sangat dekat sana. Nak dapat hubungi dia pun susah. Kena tunggu hubungi baru kita dapat cakap dengan dia. Dia tak sangka katanya kerja kilang, rupanya kerja yang tak sepatutnya. Adakah dia dipukul di sana? Dia kena bumping, dia kena ketuk api. Makan ada babi, tapi dia tak makan babi tu. Dengar dah macam-macam, dia dengar ada yang kena pukul dah sampai badan habis teruk. Dengan ada yang baru sampai berdarah-darah kena pukul. Dia dah jadi, ibu nak balik, tolong cepat bawa dia balik. Di sebelah kiri kita, adik lelaki dia ni daripada Sibu. Dia telah pergi sejak Julai 2024. Satu hari dia dapat offer dekat Facebook, ada job transporter. Pergi ke Bangkok, ambil barang bird nest untuk bawa balik Malaysia dengan upah sebanyak RM8,000. Tetapi apabila sampai di sana, dia ditipu dan ditempatkan di scam center di Taichung. Dan scam center ni dikawal oleh Ethnic Army. Lepas tu dia pun percaya, terus pergi sana. Lepas tu terus kena tipu pergi Taichung. Lepas tu dia kena tipu sana, ada telefon balik lah. Dari situ ada telefon balik, cakap sana punya orang minta duit lah. Tebusan mau 150,000. Itu 3 bulan ada kontak saya lah. Cakap minta tolong dengan investor. Tengok macam mana dapat bawa dia balik. 然后在那边1个月工钱是 Ada perempuan dia tertarik dengan gaji 6,000 USD. Keluarganya menasihat dia jangan pergi ke tempat ni. Tetapi dia tak dengar. Last contact dia ialah di Miyawati, Myanmar. Ada perempuan dia di Miyawati, Myanmar disesat oleh sedikit. 就是那个 Ada luka dengan kecederaan di sebelah tangan.